Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni Sabtu 9 Mei. Kita dekat Pantai Maknik. Orang panggil Monica Bay dekat Kemaman. So hari ni saya akan masuk event tapau bendera. So saya nak bawa korang jalan-jalan sekali. Tengok video ni sampai habis. Okey. Saya jumpa kawan lama. Sekarang ni dia padu lah, banyak main gunung. Okey, Alan. Ya, ni Kata-kata untuk kata-kata ni kita hanya jadi finisher sahaja. Santai-santai di Pantai Maknik. Welcome to Kemaman. So pagi ni kita baru nak collect rezeki. Jom saya bawa korang tengok, ambil rezeki tapau bendera. Assalamualaikum. Salam. Okey. Okey. Assalamualaikum. Ambil dah nombor. Ambil dah nombor. Belum lagi pun ambil. Pagi-pagi. Nombor bertuah. Boleh pilih nombor? Ya. Bukan nombor yang Cari nama. Sorry. saya bawa ni. Sana dulu. Bukan mencari diri. Moyo. I see. Nombor. Pay. Nombor sebut. Okey. Tak. Oh, tidur ni. Tidur sikit. Apa tak ada? Busy tak ada? Alah busy ada ambil aku ni. Sungguh. Ini Syazwan dengan Muhammad Nur Hadi. Alah busy tak ada ambil aku. Tak ada. Haziq, Syazwan Haziq kan? Ya, Syazwan Aziz. Aduh sakit. Sabar, tak apa hari. Tak apa hari. Dengan 86 Oh, dua sekali eh? Nur Hadi. Hadi. Muhammad Nur Hadi. Madi dah boleh makan dia. Dah pun 8 je. Ada pagi. Okey, dua. Okey, terima kasih. Thank Tak apa. you. Wan pergi makan Wan ni. Pula. Mana? Boleh makan dah. Boleh sarapan dah. Alright. Jadi nak terus kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa hal? So kita ada apa kat sini? Okey. Ni nak makan apa ni? Yang tu ada timun Cina, sabar ya. Oh, timun Cina. Ya, nanti start lagi kita potong timun Cina. Okey. Ni, laju. 88. So sekarang 6.30 kita nak set up dulu apa yang perlu dibawa. So untuk event tapau bendera ni mandatory item dia satu je, soft flask ataupun bekas air yang 500 ml. Tu senang lah macam ni. Tapi sebabkan kita orang nak test gear untuk JPU minggu depan, so kita kena pakai vest. So vest ni daripada Nakawan, baru dapat daripada Encik Adi. Terima kasih Encik Adi. So first time pakai ni. So minggu depan nak pakai 50 kilo. So hari ni kena biasakan dulu lah. Setting tengok selesa tak dengan badan. Sini panas ni, 6.30 tapi matahari dah mula nampak dah ni. Untuk vest Nakawan ni dia pakai apa tu? Ball system quick ni. Yang jenis pusing-pusing tu untuk ketatkan. Oh, naik bukit punya. Nampak? Ni saiz LXL. Okay kan? So event ni dia konsep dia looping Satu loop 5 kilo. Dalam 5 kilo tu ada satu CP dekat kilometer ke-3. So tak perlu bawa banyak barang lah. Kalau ikutkan bawa soft flask saja pun dah cukup. Tapi kita standby je sebab kita nak test gear kan. So apa yang saya bawa hari ni, saya bawa ORS. ORS saya bawa 2. Standby je lah in case kita perlu kan. So saya bawa madu Cilajit. Ini untuk pemanis mulut orang kata. Dan yang paling penting sock stick penting So saya akan ambil satu loop, saya ambil satu.
So total hari ni kena buat 5 loop. Betul lah 5 loop. 5 loop jadi 25 kilo. Satu loop tu EG dia 250. So dalam 1250 lah total EG nanti. Kira last long run lah ni untuk JBU 50 kilo minggu depan. Harap boleh execute lah long run hari ni. Sekarang panas cuaca. Ini best sebab dia boleh isi ais nanti. So awal ni ikat tangan lu. By the way nanti bulan 6 13 Jun kita orang ada buat event tapau juga under Z Project tapau Bukit Sulai dekat Kuantan. So sesiapa yang nak register masih boleh lagi sampai 11 Mei. Tapau Bukit Sulai tu dia road je, naik Bukit Sulai looping, paling jauh 9 loop 50 kilo. Okay, sekali lagi topi kena ada, panas. Okay, pakai kasut. So hari ni saya akan pakai Hoka Mafate 5. Baru sampai 2 hari lepas rasanya. So kita try break in kat sini sebelum pakai JBU minggu depan. Nampak? Lama last saya pakai Speedgoat 4 rasanya last. Sekarang Speedgoat pun dah model 7 dah. So ini kita pakai Hoka Mafate 5. Kita lempak dulu. Sini ya. Assalamualaikum. Ya, betul. Ha? Dari ajak. Oh. Itu sepi. Oh, makan murah. Ni kita cakap tahniah siap-siap. Tahniah. Dengar tahniah. Ni pun cakap tahniah. Tahniah siap-siap. Tahniah. Tahniah. Kita kena cakap tahniah siap-siap ni kat orang ni. Tahniah. 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 Tahniah juga. Okey ya. Okey, tahniah siap-siap. Suri. Bang. Dengar kata tidur masjid. Dah dah. Tidur hotel ni. Scan di hotel. Tidur hotel. Kita tidur dalam kereta je. Cikgu dia nak pergi Thailand. Dia veteran. Betul. Ni tak acer. Tak aja. Kalau tak aja. Ya, long time no see ini artis kita ni, okey ah. Hari ni target berapa jam? 4 jam lah. 4 jam. Bang. Situ kau pegang kan? Mana Syah ni sebab Syah. Simulasi je. Dia kena kopi dia. 4 jam. Kenapa? 4 jam. Sebab dia nanya. Kita ada Abang Fadil. Abang Fadil. Sebab dia lakap. Assalamualaikum. Apa full? 5 loop. Minggu depan JBU kena training lah. Oh, JB. Amin. 50. 50. Kita ada tadi. Wah, ini poster boy kita. Tak pegang 5 loop hari ni. 5 loop Untuk minimum COT kita ada 7 jam. So maknanya korang boleh pusing loop ni seminimum 3 kali sehingga at least pukul 2 lah, pukul 2 petang. Tapi kalau rasa panas, baik habis awal lah. Sebab matahari sekarang pun dah tepi pipi, mungkin jaga atas kepala. Okay, kita untuk loop ni kita akan bermula di pantai di sini, akan terus ke
Dah tengok ni, yang ni nombor 1. Kilometer pertama tu dekat Padang. Padang atas bukit, bukan padang bola. Nombor 2 tu adalah puncak. Puncak Bukit Bendera. Dekat situ ada tupai, siapa ada biskut boleh bagi makan tupai. So tupai tu akan kenyang bersama kita hari ini. Yang ketiga adalah CP untuk refill air. Tapi dia bukan dekat nombor 3 tuan. Korang kena turun hujung sikit, ambil checkpoint, refill air, pusing balik, naik ke nombor 2. Naik ke nombor 2, turun ke nombor 4. Turun ke nombor 4, naik, pergi ke nombor 5, datang balik ke race village. Sini lah. So kalau kau tengok dia punya graf tu ada satu naik, satu turun, satu naik, satu turun. Ni. Dia semua dah. Ha? Nampak lah kau Dia punya graf, tapi graf tu isi je tu. Realistiknya santai je. Kalau juga macam ni, dia nak pergi tu. Ha? Dah tu bakal sebab dia balance gitu. Ni, ada 3 dulu. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 1 pula. Bukan Je. sini lah. Mari sini balik. Sini balik. 5, kosong. Bijak. 5 kosong. Sini kosong. Kembali kepada kosong. Mikir tu jatuh bypass. So konsep dia dalam masa sejuta yang diberi itu minimum adalah 3. Tapi kalau untuk mengejar podium Panas ni. Ada podium 1, 2, 3, 4. Target 4 jam ke 3 jam? 4 jam. 4 jam. Untuk 2 loop. Ingat 5 loop terus. Jangan kaju jalan siap. So sekarang kita menghampiri flat off. Sekarang ni baru pukul apa? 7.12 tapi matahari dah tepi-tepi ni. Macam mana nak ada pukul 9.10 lagi? Jadi nak pacak macam ni. Picak. Okey, biasa. Nak cakap nak pergi relax. Ha? Okay, get ready. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Oh, dah 900 meter dalam sekilo lah. Dah sekilo kot kat pantai. Kita nak keluar road. Hebat. Hai, steady bang. Jadi kilometer ke 1. Kita akan keluar ke road dan masuk hutan. Oh, gagal. Oi Haji. Ji. Cikgu dia nak ajak pergi Thailand. Dah, pergi lagi tu. JB masuk. JB masuk JB. Pergi masuk, macam mana? Berapa? Minit dulu. Wah. Biasalah orang tua. Oh, orang tua dia. Pasal muda. Itulah ayat dia orang tua. Orang muda nak pasal muda. 50 yang masuk. Sama dengan kita orang. So kita dah masuk gravel.
Lepas ni masuk trail dah buat dah buat simulation. Kita tak tahu kita ikut je. Video serius tu. Kena in action. Ini dia permulaan trail. Hey, Hin. Okay, ni pacak yang pertama. Baru look pertama pun dah panas ni. Okey, habis pacak. 50 meter again. Sikit. Ini loop ketiga keempat ni panas ni. Saya dengar awak balik daripada Indonesia. Ya mas. Yang mana? Handle pula. Nepal. Sekarang ni main overseas. Ingat naik ABC. Aku terangkat. Panas. Malaysia panas kan? Okay, selepas Bukit Botak kita masuk balik trail. Single track trail Oh, nak Turun mana? satu. Macam tak penat je dia naik. So, kita sampai puncak yang tadi kita nampak dari bawah kan. Ni dah. Ni lah dia. Tadi kita kat bawah. Nampak tak? Asma. Kayuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh. Ini pun tak. Hey, Syah. Okay, go. Ada. Nombor 2, nombor 3. Jantung apa yang pakai agak? Sekarang ni geng-geng yang laju dah mula patah balik dah.
Yeah. Marah ketua ni. Go. Oh, gagal memang. Ada. Ada. Lagi laju dia orang ni. Alat dia kata nak santai tadi. Ni. Oh, ni lagi satu ni. Seronok nak santai. Dia teriak kau ni. Oi, laju. Sebalik. Oh, turun sini, dekat pusing sana. Okey. Faham. Jadi dua loop kita simpan handphone Sebab bawah ni adalah checkpoint pertama. Kita kena ambil gelang. Ada water station juga. Lepas tu kita naik atas balik. Gelang kau terlepas gelang dah. Benar tu kau pula. Terima kasih. Station. Dia kan minat air ke sini. Kalau tadi kita turun kanan, ni naik kiri. Okay bang, masih. Okey. Gula. Belum lagi. Kalau orang ya, kamu siap lagi ni. Oh. Tadi. Bukan, awak bukan basikal. Sorry lah kalau video agak gegar sikit Saya rakam pakai handphone So inilah dia trek tapau bendera. Ini last pacak. Katanya lah last uphill. Alah scanner muat best. Muat ke? Muat. Ni baru betul last pacak. Berat.
Ini kalau kau ada insang ni, memang menafas pakai insang ni. Berkali pacak tak tahu kata Dallas. Ada lagi. Oh, dekat sini ada pot. Mock Nick Hikers. Pastikan yang silap, ikut tagging. Bukit berangin. Ni kita tengok berangin ke tak bukit ni. Panas ni. Baru satu loop. Belum lagi matahari naik betul-betul dah. Viewpoint. Kan ni, depan tu. Duduk podium tak apa. Janji dok cramp. Okay, inilah satu loop. Sekarang dah 4.8 kilo. Let's go. Oh, agak keluar ke pantai. Apakah dosa-dosaku hingga dijemur begini? Mesti Amin punya ayat ni. Oh, nice. Kita tengok view. 1, 2, 3. Hah? Ini batu gini. Ni dah view dah. Nampak? Nice kan? Kat bawah tu ada fotografer. So kita biar abang ni lepas tu. Lepas ni kita lalu. Okay, candid. Terima kasih bang. Apa ni? Fotografer shutter spot. One, two, three, lompat. Oh, ramai belakang. Menuju ke finishing line. Sekarang 5 kilo. Panas mat. Baru satu loop. Loop. Yang ini dah persen 2 loop lah. Wow. Apa ni? Buat apa je ni? Penat.
Nak pasir ni lah, tebal. Nak lalu sana ombak kuat pula. Ready. Okay. Ready bang. Okay ya. Oh. Hey, bang, go. Go. Oh, bijak lah. Bukan saja ni. Hey, ada. Ready, go. Hey, ini yang scammer. Steady. Husna. Jalan. Nampak dia dah tinggalkan kita. Aduh. Air apa tu? Wah. Okay, so kita dah dekat hampir dengan satu loop dekat finishing line. So kita dekat sini ada fotografer petugas. Abang Long Padel. Oh, dia berselindung sebalik bendera Panas ke? Panas. Kita ada kamera. Hey. So, satu loop settle 6.08 kilo sejam 10. Okay. Dia ada Pak Gamarul. Okay. Ni kita tengok water station ada apa. Scan bit. Berapa ringgit? RM5. Kita ada, banyaknya air. Nak jual latif. Rasa apa air ni? Manis tak? Air kosong nak jual latif. Air kosong nak jual latif. Mana macam mana? So kita ada air kosong nak jual latif. Ada air sirap menyirap. Menyirap sebab panas. Air teh bunga cinta. Ada panyawa. Kopi O panas. Teh O. Oh, macam-macam lah. Okay. Malaysia ini program Kemang tak tahu. Okey, masa untuk makan-makan. Sekarang dah settle 3 loop. Kita tengok tambah 1 loop lagi. Mantap dapat tenaga lepas makan. Mantap Pak Abu. Tambah. Mantap. Tambah sambal Radin. Radin, satu je. Lain boleh. Bukan lain. Tambah. Okay, so untuk 3 loop. Kena ambil. Habis. Panas sangat. Bu, nak baju, nak merah. Oh, lucky draw. Macam mana buat apa? Asal 87. Kita tengok sikit kalau ada. Geram lah. Tak ada. Tu aku bagi dia aiskrim, aku bagi dia. Jadi Kena dah. Berapa gelang tu? Betul besar ya? Gelang 3. Cukup lah kan? 3. 3 from nothing. Makan lagi ya? Kita tengok, kita ada makanan. Oh, ada sambal. Sambal ke sambal? Sambal. Boleh lagi ni? Oh, besar ayam ni. Kenyang. Dia ada aiskrim. Wih, aiskrim dah restock lah. Restock. Oh. Ada. Betul lah orang kata kalau event tapau ni makan memang kau.
Tak masuk tampar lagi. Okay, itulah Mewah. Confirm. Tapi John Grade 3 finisher. Itu nanti kita bincang dengan staff management. Betul kejam. Dah panas. Yang pertama, champion kita kategori wanita, Rosiana. Ada boleh di gendut bang. Jom lah di gendut je. Kayu. Jom mesin basuh. Mesin basuh. Ayo saya basuh. Gantung kepada D 034. Balik awal. D 034. Bagi dia geluk lah. D 034. Balik. Cabut lagi. Balik. Lagi. 039. D 039. Akan nama saja. Ya, pasal pula kan. Macam ni bawa balik tu. 003. Masuk baju lagi. Masuk belah juga. Okay, settle cabutan bertuah. Maksudnya settle lah event tanpa bendera. So, jumpa next event. Adi sini. Angkara Wawa ni. Bahaya ke bawah itu. Apa? Dapat apa? Dapat bendera 2026.